adalah dia dah boleh nampak saya. Hari kedua selepas flapless. Bukan saya. Cik siam ke spek kan. Okey, cuba cerita sikit saya. Hari kedua apa yang saya rasa? Hari pertama apa yang saya rasa? So, hari pertama kita tak buat video lagi. Okey, hari pertama daripada buat flapless, which is semalam lah. So memang mata sangat pedih dan mata saya pun bengkak juga. Tak boleh nak buka mata. So bila buka mata je air mata akan keluar. Sebab kita ada post flapless akan ada masalah eye dryness. So bila kita punya mata sangat kering, automatically badan kita akan recognize dan akan keluarkan banyak sangat air mata. So sebab tu juga mata bengkak. So mata tu bengkak dan sangat banyak air mata keluar dan pedih. So tak tahu nak buka mata ke nak pejam mata. End up saya pejam mata je, tidur je sepanjang hari. So lepas tu bila malam husband pakaikan compression. Compression, letak ais, letak kain yang sejuk-sejuk dekat mata, ikat. Then the next day barulah boleh buka mata. So hari ni lah dia second day. So alhamdulillah dah start boleh buka mata. Mata still lebih bengkak. Pandangan vision pun dah start nampak but hazy lagi lah. Still nampak macam duduk dalam jerebu. Tapi okey, alhamdulillah. Sangat recommended untuk sesiapa yang nak bebas rambut. So guys, benda yang paling seronok adalah dia dah boleh nampak saya. Lepas tu masa drive tadi kan, sebab nak pergi ambil anak ni, masa drive ni dia boleh nampak dah nombor plate kereta depan, which is mata dia punya rabun berapa sayang? Sebelah 700.5, sebelah 700 lebih kurang. Okay, so siapa yang ada power 900 ke bawah masih lagi sesuai untuk buat flapless. So 700.5 memang depan pun tak nampak tulisan apa. Kalau tengok video pun kena tengok depan macam ni baru nampak kalau tak pakai spek. So sekarang ni alhamdulillah itu antara impian yang dia nak sangat, alhamdulillah tercapai. Terima kasih kepada Iconic, terima kasih kepada Dr. Ania, terima kasih kepada staff ya, betul? Yes. Staff di sana sangat-sangat friendly, sangat helpful, menyenangkan. Semua sangat recommended lah. Kat klinik Iconic. Ya, dipermudahkanlah segala urusan. Terima kasih doktor. Okey, ada masa kita jumpa lagi. Untuk siapa yang nak tahu ubat apa yang dia akan diberikan, ada 4 jenis ubat titis mata. Nanti kita akan tunjuk pada video seterusnya. Okey, bye-bye. Apa lagi yang korang nak tanya, boleh tanya dekat ruang komen. Nanti kita akan cuba jawab. Okey. Sekarang pukul 8 malam guys. Tengoklah, 8 malam orang pakai spek. So bila jalan, hari kedua, hari ketiga memang dah boleh berjalan. Cuma orang akan pandang pelik sikit lah. Malam-malam pakai spek kan, nampak macam orang buta. Dia pun segan tak? Tak segan lah?